Malam tu Lanun naik kapal. Lanun Somalia tu belum ada lagi. Okey. Tapi pernah kena serangan Lanun di Selat Melaka je. Wow. Di Selat Singapura. Boleh cerita sikit? Malam tu Lanun naik kapal. Orang rumah saya, masa tu dia tengah buat laundry. Okey. Dia tengah cuci pakaian. Bilik laundry tu seberang daripada bilik saya tidur. Masa Lanun tu dah rompak atas kapal, bilik kapten, dia lari ikut pintu dalam dan depan bilik saya. Dan rumah saya boleh nampak daripada jeriji pintu tu, kaki orang berkaki ayam lari-lari. Nasib baik dia tak buka pintu. Ya. Tapi pintu berkunci kan? Tak kunci. Allah. Tapi dia memang attack kapten aja. Dia memang attack kapten. Dia dapat save TV, laptop, duit kapten. Chief engineer selamat tak? Chief engineer selamat. Oh, alhamdulillah. Antara ketika yang chief engineer selamat. Selalunya guys, Lanun ni bila diorang naik atas kapal, diorang akan cari kapten. Sebab pada masa tu kapten memegang petty cash kan? Dia ada petty cash. Tak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mereka tak menyimpan petty cash atas kapal sebab banyak faktor-faktor lain lah, dan juga syarikat-syarikat punya polisi. Tapi zaman cap ni ada petty cash. Mereka akan rompak kapten, lepas tu dia akan pergi kat chief engineer pula. Sebab chief engineer dia simpan spare part.